Okey, secara keseluruhan apa yang kita lihat dalam persembahan Seni Warisan Zon Utara ini memberangsangkan, dan kita lihat ada satu kontinuiti ataupun kesinambungan dari permulaan persembahan hinggalah pertengahan. Ada persembahan oleh Afiq, kemudian kita ada penutup yang menunjukkan kemeriahan secara bersama. Jadi perkara ni kita kena kemaskinikan untuk kita bersedia bagi seni warisan pada tahun hadapan yang akan bersiaran di TV. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini, semua persembahan tu tak ada masalah langsung, great dan memang glitter. Cuma untuk perbaikan untuk siaran TV, kita kena add in dan juga add on perkara-perkara yang perlu untuk semasa persembahan TV supaya ada pelbagai tarikan untuk mata yang menonton dalam siaran TV. Dan pada kali ini kita bersiaran dalam ATM Klik, maksud eksklusif dalam ATM Klik. Jadi untuk tahun hadapan berlainan caranya dan juga berlainan formatnya. Cuma bagaimana untuk kita nak menggeliterkan elemen-elemen yang ada dalam persembahan Seni Warisan Zon Utara ni untuk ditonton oleh seluruh negara. Tapi jangan lupa, sekarang bukan seluruh negara dah, sekarang ni global yang menontonnya. So all the best dan tahniah kepada Perbitan Zon Utara. Pastikan kita lain daripada yang lain. So all the best dan sentiasa berfikiran kreatif. Yang penting kita sentiasa seiring sejalan bersama semua satu ATM, 34 session, satu suara, dua dalam talian. Enjoy and all the best. Thank you all.